Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dekat Puncak Alam. Ingat tak rumah yang kita pergi hari tu, yang kita buat inspection sebab apa, dia punya bila kilat lampu terbakar. Lepas tu apa dia, banyaklah lampu sebab lampu tu dia tukar, memang setahun tu dalam 3-4 kali lah dia tukar. So hari ni memang owner tak tahan. So apa yang kita nak inspection itu hari, dia punya earding tu ada 2, termasuk kabel 16mm earding yang main betul, yang main punya. Ada 3 okey, ada 2 kabel hantu. So bila ada 2 kabel hantu, ini ada satu lagi, ada satu. Mana satu pergi ni? Ni okey. Yang tu sorry, okey 10. Dia letak 10 je. Ke 16. 10 okey 10. Alright. Kabel 10. So macam ni. Bila kita pun tak tahu sebab kita apa ni, earding ni dia ada bersambung dengan BRC rumah. So bila kilat ke apa kan, kita bimbang dia melimpah ke dalam DB. So dalam DB kena equipment rumah lah. So hari ni kita dapat tas. Apa tas ni? Buat earding lagi? Okey, hari ni tas kita hanya buat earding dan hanya configure ataupun kita rearrange DB tu balik. Sebab kita nak tambah SPD dengan main switch SPD 63M dengan SPD 40 kilo ampere. Okey, dan ESCB dia kita tukar. Kita MCB dia tu pun kalau boleh kita rasa tengoklah atas saya nak bagi MCB ke tak, sebab perjanjian cuma main switch dengan ESCB. Tapi kalau ada MCB lebih, saya akan bagi. So dalam kereta tu ada je MCB lebih. Mana yang untuk tas kali ni DB tu kau tak buka lah, betul? DB saya tak buka. Cuma tukar dia punya ESCB. Lepas tu kita kabel tu kita susun balik lah, bagi kemas. Bagi orang cakap attitude orang yang buat tu kemas. Okey. Untuk DB, untuk earding kita akan buat dekat sini. Dekat sinilah, kat kawasan ni. Okey, kenapa buat kat tengah ni? Okey, sebab apa kita tak buat tengah? Sebab masa kita nak buat ni, kita kena ambil kira pipe. Okey. Kalau tengok ada pipe sana. Ada pipe ni lah, pipe air Selangor. Bukan Syabas. Okey. Kalau kita tengok tu, yang ni air incoming daripada kerajaan lah. Lepas tu yang tu lepas je meter, kita untuk ke tangki dalam rumah. Biasa rumah macam ni ada tangki. Okey, kita assume daripada dinding ni, daripada dinding ni 1,5 kaki macam tu lah. Okey. 1,5 kaki. Jadi depan sikit pada beam ni lah. Depan sikit, sebab beam ni sebab tiang ni dia ada rough. Orang cakap rough foundation, dia bukan pakai piling, dia pakai rough foundation. So kita takut tepi sangat nanti kena batu tu. Betul. Lagi tu dia punya auto gate punya kabel mana ni? Okey, auto gate punya kabel, kalau kita tengok auto gate punya kabel main tu 1.5mm armor. Okey. Yang tu pun dah pecah. Okey, bawah. Yang bawah ni hitam ni. Mana dekat kaki ni lah. Dekat area ni lah. Dekat pipe ni. Jadi kita nak selamat ambil tengah-tengah lah. Nak selamat kita ambil tengah-tengah. Pasal armor kabel ni saya tak risau sangat. Bila armor kabel masa kita nak grinder tu, kita kena hati-hati lah, takut armor kabel tu betul-betul bawah batu ni. Okey. Bila dah grinder tu kita dah senang hati dah. Cuma kalau kita nak hack ke apa ke pun, itu pun saya tak kisah sangat, sebab bila armor kabel kita boleh nampak lah. Kita boleh elakkan ya. Sebab armor kabel ni keras, pipe ni kita takut ni pakai UPVC kan. Ya betul. Warna hitam tu, dan dia naik atas ni. Ada kokok dia apa? Atas ni kita assume dia pergi ke tangki dan dia turun balik
masuk ke dalam rumah lah, sebab dia nak dia nak create pressure gravity tu kan. Okey. So kita buat kat sini, katakan kalau kita tak dapat bawah 10, kita akan pindah tempat, mungkin ke depan ni ataupun kat situ lah. Ikut kita punya pengiraan lah ya. Ikut kita punya pengiraan, dan kita kabel tu kita akan lalu kat sini je. Okay, tengok apa barang kita bawa ni. Okey. Barang yang kita bawa macam biasalah. Ni. Batu Yes. Konkrit. Lepas tu yang ni tak apa, yang ni saya bagi je. Ini tak ada. Ini untuk bila Alif nak untuk dia kembangkan DB, dia akan tukar ni sekali lah. Ni tukar ni sekali lah, sebab yang asal punya dia tak ada cover ni. So itu pun sebahagian daripada keselamatan. Okey. Jadi ni apa brand yang pakai tu Alif? Ini adalah brand Tripoli. Nampak tu lah Tripoli Tripoli sekarang betul ke Alif? Tripoli sekarang dah mahal ke harga dia? Tripoli sekarang betul-betul mahal. So yang ni dia punya diameter dia, biasanya dia ada diameter yang besar lagi, tak silap saya, yang besar lagi RM60. So ini roughly bawah RM60 lah. Tapi untuk sebatang tuan-tuan kalau 10 batang kira lah kali berapa tu? Kabel 10 lagi. Kabel 10 apa kita bagi ni? Kita bagi kabel mega. Kita bagi kabel mega. Mega bukan calang Okey, untuk package ni kabel kita tukar ke ataupun macam mana? Okey, untuk package ni sebab kita perjanjian kita dengan tuan rumah. Sebab ni sebenarnya bajet package sebenarnya. Kos kita pun nak tolong je. Sebab kabel dia pun dah besar jadi kita sambung je lah. Betul? Kabel dia dah besar. Jadi kita pakai 16 tu. Dia pakai 16 mm kabel. Besar 16 betul. Jadi 16. So, rod ni kita akan matikan lah. Kita akan buka. Rod ni kita akan matikan dan kita akan sambung ke poin ni lah. Jadi dan kalau tak dapat pun kita akan sambung lagi lah. Itu sebab dia budget package Jadi kita kita tak tukar dia punya kabel. Ni semua perjanjian Dengan salah faham ni semua perjanjian dengan owner. Jadi owner setuju apa yang kita suggest, sebab kita pun ada bajet kita, owner pun ada bajet dia. Jadi kita akan buat ikut apa yang dia nak lah. Dan mungkin lepas job ni, mungkin saya tengok owner pun, mungkin owner dia ada nak bagi kerja ni, sebab kat dalam tu kabel lampu, kabel soket plug, apa-apalah kita tak tahu, tapi kita boleh refer benda-benda tu, boleh refer dekat video sebelum ni. Itu apa tajuk video yang kau dah masuk dalam YouTube Dia ni brother Ford Ranger. Kau masukkan tajuk dia dekat YouTube. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk boleh refer yang apa nama YouTube dia, Brother Ford Ranger. Boleh tengok situ lah apa masalah sebelum ni. Jadi hari ni Alif Engineering cuba selesaikan sebahagian dia masalah dia. Jadi yang sebahagian sebab dia owner ni dia ada bajet dia. Kita faham lah. Jadi kita tolong mana yang mampu. Nanti mungkin next dia akan buat wiring lampu kat bahagian bawah dia, sebab itu hari memang teruk lah. Okey, boleh refer video tu lah nak tengok apa masalah dia. Okey, lagi. So untuk hari ni kita buat dulu lah. Kita buat dijangkakan untuk hari ni kita minta 2 hari, tapi sehari je. Ini 1 hari dah siap dah. Kita fokus buat ding dulu lah. Nanti yang dalam tu tak banyak kan? Dalam tu tak banyak pun. Nanti yang dalam tu kita akan tunjuk lah apa ESDB dia. Jadi kita akan buat sini dulu. Kita akan sini dulu. Nanti bila dah dapat tu mungkin sebahagian buat luar, sebahagian buat dalam lah. Jadi insyaAllah hari ni sebelum petang kena siap, sebab owner pun ialah hari raya kan. Macam mana ucapan sikit hari raya Alif kepada follower Alif, macam mana? Kan? Kepada follower saya ucapkan selamat hari raya. Maaf saya dan batin kalau terkasar percakapan, terkasar perbuatan percakapan, kadang isap okok dekat rumah customer, bukan isap okok, isap vape dekat rumah customer. Saya minta maaf lah. Sebab saya pun manusia biasa, memang tak boleh lagi pada kesilapan. So itu je. Macam abang nak cakap apa? Okey, saya pun sama juga. Sebenarnya hari raya ni saya ucapkan selamat hari raya. Maaf lahir batin kepada semualah. Okey, saya sebab saya follow Alif Engineering ni, jadi kepada follower Alif Engineering lah. Okey, Alif Engineering dah start untuk buat troubleshooting
Okey, troubleshooting, wiring, check wiring semua dah start dah. Jadi kepada siapa yang berminat boleh call nombor dia. Sebab dia 24 jam dia. 24 jam jalan. Okey, jadi tapi kalau tengah malam pukul 12 tu kalau dia tak call tu dia akan biasa dia akan call baliklah, jangan risau. Jadi dia akan utamakan mana ejen dulu. Jadi siapa yang berminat boleh call dia untuk check problem lah. Sekarang ni raya ni pun banyak juga itu hari banyak juga yang akan pergi rumah yang bermasalah Jadi nanti jangan segan-segan call call Alif Engineering. Jadi dia memang jalan 4 jam je. Okey, terbaik. Sorry. Okey. Semalam saya ada pergi sebuah rumah. So sebelum raya dengan selepas raya. Sebelum raya saya dah pergi rumah dia tapi tak sempat buat tas tu lagi. So nanti saya akan masukkan video dia dekat dalam video ni sekali lah. Cuma part je lain-lain. Part yang lain saya akan buat tajuk tu. Itu troubleshoot sebab main neutral cable dia putus. Sebesar-besar kabel tu boleh putus. Saya pun pelik. Okey, itu saja. Baik. Okey, kita nak tanam root yang pertama. Okey, jadi kita dah gali dekat tengah-tengah ni. Okey, tadi tu. Jadi kita akan tanam menggunakan mesin lah macam biasa. Tadi root nombor 1 lah. Okey, kita beli package ni kita akan dapatkan bawah 10 ohm atau mana yang sampai dulu. Contoh kalau 5 batang dah dapat bawah 10 ohm, kita akan stop. Dan 5 batang ni kita akan bawa balik lah. Dan kita stop kat situ. Kan? Tapi kalau dia 10 batang lah. Janji dia bawah 10 ohm. Tapi kalau lebih, nanti kena bincang dengan owner balik. Itu je. Jadi kita akan tanam dulu lah. Lepas tu kita akan check lah macam biasa meter dia. Okey. Nampak tu? Alif. Okey. Berpeluh-peluh. Lama tak buat kerja berat. Dekat sebulan kat lah. Okey. Ini adalah rod yang pertama. Tengok dia punya tebal tu 3 inci. Ini bukan mozaik ini batu. Ni keras, memang keras batu ni sebab dia ada BRC tu. BRC, lepas tu ada pasir, ada plastik, lapisan dia buat betul lah. Itulah faktor buat D ni mahal bukan mudah. Nampak tu. Jadi kita tanam nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, root yang pertama kita tanam. Nampak mudah Untuk first stage ni mudah. Jadi kita akan sambung dulu. Okey. Ni dia brand Typoly dengan brand-brand lain. Brand Typoly bagi saya lagi tak jimatkan masa lah sebab dia smooth. Dia tak ada macam brand-brand lain. Dia tak fit lah, dia ada free play Tunjuk sikit. Dia ada free play. Maksudnya jangan nampak. Kita tak perlu nak bantuan apa pun. Okey, kalau pengalaman kita gunakan Blackburn ataupun yang lagi murah pada tu. Dia akan diketat. Jadi bila dia impact, biasa permukaan atas tu dia akan leper. Jadi kita akan grinder. Tapi yang ini nampak smooth. Nampak? Dia maksud dia free play depan ni. Sebab dia ada goyang ni. Itu yang kita nak lah. Itu maksud dia. Tapi harga dia mahal sikit lah pada yang biasa. Jadi itu sebab kos untuk earding ni mahal. Bukan sebab barang je mahal nak buat itu. Kan? Nak buat itu tengok benda tebal konkrit tu. Lepas tu kalau tak cukup point ni, kita kali ke tempat lain pula. Kita kena korek lagi. Dekat 2 batang. Kalau kat sini kita akan tanam sebanyak mungkin. Kalau dapat bawah 10 ohm, alhamdulillah. Kerja dia memudahkan. Owner, kita lantai owner pun biasa tak rosak lah, tak banyak rosak lah. Tapi kalau dia tak cukup, kita terpaksa alih. Okey, kalau alih tampal lagi. Okey, kita tampal pula gunakan semen 3 in 1, chamber batu lagi. Ini pun dah berapa puluh ringgit dan 50-60 ringgit juga ni. Kan? Jadi kos dia memang tinggi lah. Di samping yang paling mahal tu skill pemasangan tu. Banyak orang tak tahulah. Orang kata nak murah. Tapi sebenarnya benda tu mahal sebab ni tahun 2025 zaman millennium. Okey, zaman orang kata isu terbaru ni tarif. tarif daripada US kan. Jadi semua benda mahal mesti dia maklumlah. Jadi untuk kerja elektrik ni pun dia pun tak terkecuali. Dia akan jadi mahal juga. Barang mahal. Yang paling penting orang yang pasang tu
kena yang kompetent lah, kena yang profesional jadi itulah biasa kita tengok mana yang rumah-rumah yang buat renovation sampai 100-200 ribu tu. Boleh lah. Dia boleh keluarkan ni, tapi elektrik biasa dia nak jimat. Jadi tak boleh yang tu Kalau kita punya style, kita nak bagi benda tahan lama. Kita tak bagi short term. Kalau short term kita boleh buat macam orang lain buat. Kan? Jadi itu kelebihan Alif Engineering lah. Dan wireman lain kat luar tu lah yang ikut spek. Okey, jadi Alif akan tanam tanam yang nombor 2. Nampak tu kita dah sambung. Nampak? Sambung nombor 2. Ini penting ni video ni sebagai tontonan umum dan kepada customer. Sekejap. Saya cabut sebab wire dia pendek. Sekejap. Sekejap. Okey, sekejap. Saya akan pegang. Okey, saya akan pegang. Nampak tu bukan mudah Okey. Okey, nampak dia mudah masuk, tapi nak tekan itu memerlukan tenaga Kira 2 batang lemang terbakar kat situ untuk tanam benda tu. Okey, jadi 10 kalori. 10 kalori lebih dia. Bukan 10 lebih. Ni 100 kalori ni. Kalori. Okey. Ini kira exercise lepas raya lah. Macam biasa kita nak makan lemang, rendang, lemak banyak, jadi bakar balik ke sinilah. Okey, kita akan sambung lagi road yang ketiga. Okey, saya nampak tu Tripoli road yang paling mahal sekali, Tripoli. Jadi kita bagi, walaupun harga dikatakan harga bajet lah. Ni ada orang kata yang ni selalu ke bawah sebab tajam kan. Sebenarnya tak, yang ni ke atas. Ke atas yang ni ke bawah. Yang tu ke bawah. Sebab apa yang tajam ni ke atas? Sebab kita hentam nanti dia akan lepeh. Lepas tu mudahlah benda tadi tu nak masuk soket benda konektor tu nak masuk lah. Itu cara dia Jadi cara pemasangan pun itu pun faktor juga faktor kejayaan sesebuah negara dan earning jadi nampak tu kita buat dengan teliti dengan mesin kita buat nampak tu. Jadi kepada yang dekat luar tu yang berminat dengan ni, dengan perkhidmatan Alif Engineering, jangan segan-segan call. Kita boleh datang check dulu apa masalah. Kalau earning dia perlu buat, kita akan saja buat. Kalau tak perlu, tak payah buat kan. Jadi keselamatan earning ni adalah benda safety yang perlu saudara-saudara kat luar tu perhalusi pentingnya earning ni sebab dia safety jadi mana ada earning yang tak ikut spek tu memang kena buat lah. Jadi satu batang, 2 batang road. Walaupun dalam buku yang terbaru ni kan ada orang cakap bawah 200 ohm dah lepas dah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan lagi kecil lagi bagus. Maknanya dia kalau apa-apa dia akan cepat menyerap. Dia cepat menyerap. Atau pulang pada customer lah. Tapi ada customer yang faham. Macam customer ni dia faham. Dia tahu benda tu bawah 200 ohm cukup. Kan, tapi dia nak kecil lagi. Jadi kita ikut customer nak. Lagi kecil lagi bagus. Sebab apa customer dia nak kecil bawah 10 ohm sebab dia nak integrated dengan SPD. So dengan SPD, bila dengan SPD ni dia kena bawah 10 ohm. Betul. Wajiblah. Itulah faktor dia. Kalau ada SPD tapi earning tak bawah 10 ohm tak efisien juga. Ni earning lama. Nanti kita akan matikan. Itu cara. Maknanya bawah 10 ohm mesti kena pasang SPD kena bawah 10 ohm. Yes. Ini ikut peraturan ni dalam buku. Okey, kalau masa tak ada SPD bawah 200 ohm boleh. Bawah 200 ohm boleh, tapi tak selamat, tak dijaminkan. Orang cakap itu boleh dia, tapi tak jaminkan kalau kilat ke apa barang tak rosak.
Betul. Mana dia kepekaan tu yang paling penting untuk menjamin dia bila peka dia peka dia cut terus, makna dia akan selamatkan barang dalam rumah lah. Betul jadi itu cara dia, apa yang kita saja kat semua, itu yang kita cakap. Kita akan cakap tu terang je dengan customer. Kita tak ada buat kerja bypass macam tu. Okey, jadi ini yang ke tak apa saya pegang. Okey, ini yang ketiga, nampak tu. Alif dah nampak tu kemas. Nampak. Bismillah. Alhamdulillah 3 batang dah tanam. 3 batang. Boleh lagi dia? Tanah dah mula keras. Tanah dah mula keras tapi boleh lagi. Boleh lagi. Berapa batang boleh rasa? Ni 4 batang, tak apa. Batang keempat kita test. Kalau dia keras nanti kita akan alih tempat lain lah. Tapi sebelum tu kita akan check dulu dia punya reading. Yes. Okey, kita akan off dulu kat sini lah. Panjang sangat ni. Nanti kita akan video balik Nombor 4. Okey, 4 batang. Ini nombor 4 lah kita akan dapat tu. Kita menggunakan orang kata dia panggil perengkoh pipe dengan plier untuk bagi dia ketat supaya dia dapat grip. Itu cara dia. Peluh berpeluh kita punya ni. Nampak toke pun, owner pun buat kerja juga. Nampak tu semoga dipermudahkan. Kita tanam lagi. Okey, nombor 4. Okey, nampaknya agak keras juga agak keras dah start keras. Nampak dia lampak masuk. Kita tak ketuk tapi kita rasa kita pula yang macam ketuk. Okey, kita diketuk nampak tu bukan mudah tanam ni. Itu sebab tak boleh tukar. Boleh. Boleh Penggalangan tangan. Okey, memang keras nampak dah. Saya risau bila ketuk. Saya takut dekat Indonesia pun bergegar. Gempa bumi sekarang sampai Myanmar nanti jadi nampak tu ini menunjukkan tempat ni keras. Nampak dia rata. Depan ni nampak dia rata. Memang keras kerja dia. Saya macam try pula. Sikit lagi. Okay, kita akan check dulu dengan kenali lah. Okey, selam Mahyu.
Ya, lagi. Okey. Jadi nampak tu gata 4 batang kita tanam. Nanti kita akan check dia punya reading dulu. Berapa? Kalau dapat bawah 10 sini kita akan stop. Dan kita akan buat kerja penyambungan semualah. Okey. Nampak tu gata keras, memang keras, menyantun. Nampak je mesin ni kecil. Tapi saya dah modify. Ingat RZ je boleh modify. Ingat IC je boleh modify. Ni dah modify, dia kuat sikit. Cuma berat je tak tambah. Okey, jadi kita akan ambil meter. Okey. Kita akan check dulu. Kita akan check menggunakan meter lah. Meter. Okey. Alright. Baik lah. Stop dulu. Nanti kita akan tengok. Okey, tadi kat sini kita tanam 4 batang, tapi dapat dalam 17 poin lebih lah, 17 lebih. Jadi kita target bawah 10 ohm. Jadi kita akan alihkan ke kawasan sini lah. Kat sini. Jadi ini yang kelima. Okey, 5 batang. Jadi alihkan tanam macam biasa lah. Road yang ke-5. Okey, yang kelima Mungkin kita akan tanam sebanyak mungkin kat sini. Jadi kita akan sambung. Nampak? Amat mudah sebelah tangan dah alih betapa kuatnya. Kan? Jadi itu sebab kos dia, sebab saya cakap sebelum ni, kos dia tinggi. Okey, sebab kalau tak dapat first point ni, kita akan beralih ke point yang kedua. Jadi apa efek dia? Okey, daripada sini nanti kita akan korek ni. Korek kabel 10. Pergi ke sana pula. Nak korek satu hal. Lepas tu kabel ni, kabel ini tak silap saya dah dekat 500 segulung. Mega kabel lah. Ni mega kabel kita pakai ni, bukan kabel yang biasa. Okey. Kos dia akan bertambah. Itu yang kita nak kena bagi customer faham lah. Okey. Sebab apa? Banyak wireman yang cas tinggi. Okey. Sebab kerja dia bukan mudah panas terik macam ni. Lepas tu raya pula. Orang raya kita bekerja kat sini tanggungjawab kita untuk bagi keselamatan dan keselesaan kepada pengguna. Okey. Jadi owner ni difahamkan, owner ni dia full payment terus Alif. Okey, full payment terus dia bagi kat Alif. Biasa kita akan minta 70%. 80% Alif minta. Tapi owner ni punya baik hati. Dia trust dengan Alif Engineering, terus bayar full payment. Full payment. Jadi kita set hari ni, okey, sebab dah seminggu lepas raya, sebab kita pun manusia biasa juga nak kena raya. Jadi kita masuk site untuk buat earning ni. Okey, jadi kepada yang kat luar tu bolehlah roger. Okey, kalau ada masalah dalam rumah, kita akan check dulu. Lepas tu kita akan beritahulah perlu buat earning ke, perlu upgrade DB ke. Okey, jadi owner nak kena faham lah. Okey, kita biasa akan cakap terus terang lah. Sebab kita tak ada buat kerja shortcut kadang-kadang kerja shortcut ni murah. Memang murah. Memang kita boleh buat, kita tahu je. Tapi kita tak macam tu. Kita akan buat apa yang kita rasa selamat untuk long term. Yang penting long term bukan short term. Short term kita boleh buat kalau nak duit. Boleh buat. Itu yang banyak yang terjadi dekat luar tu, yang kita check soket aircon, ambil kat soket. Lepas tu kena tarik baru. Okey, water heater tarik kat soket. Lepas tu kena tarik baru. Lepas tu kena special breaker. Tak ada, okey. ACB tak ikut spek. Kan macam-macam masalah lagi lah. Jadi owner biasa kena faham kena faham apa yang kita terangkan lah, untuk keselamatan dia orang jugalah. Tapi benda tu bukannya free lah, benda tu datang dengan kos. Ikut kualiti barang dan cara pemasangan, sebab kita akan advise dia. Jadi itulah sebab harga sekarang ni agak mahal sikit lah. 2025 zaman tarif. Baru-baru ni kita dihebohkan isu tarif. Tarif 24%. Jadi itu pun salah satu faktor dia kan, bila tarif tu dia kan benda lain pun akan efek juga. Kan? Okey, kita akan tanam Ini saya bercerita sikit lah, sementara tunggu Alif tengah tu. Nampak tu Jadi macam biasa. Okey, yang ni yang ke-6. Okey, kita ada masa ada baki 4 batang lagi sebelum kita habiskan. InsyaAllah kita akan tanam sebanyak mungkin. InsyaAllah jadi mungkin dapat 2 ni. Kita doakan lah. Alhamdulillah. Okey, jadi
Alif akan nampak dia berat benda tu ini pun dah berapa kilo ni. Kalau orang biasa macam angkat dumbbell nampak tu body tu. Kan? Macam pergi gym. Nampak nampak. Orang yang hebat seperti Alif saja menggunakan sebelah tangan untuk tanam. Ya, jadi nampak tu. Tapi walaupun hebat-hebat nampak berpeluh dia. Okey Alif, kalau nak tukar boleh ni. Kalau kau penat boleh dapat tukar ke boleh lagi? Boleh. Boleh lagi lah, tengok semangat Alif Walaupun bos ini habis boleh. InsyaAllah kita akan tanam sebanyak mungkin. Lepas tu kita akan check. Kita akan check kabel ni. Nampak ni. Sebab harga dia mahal sebab tak kena kat situ, kena buat kat sini. Kalau tak cukup pula pergi buat kat situ. Jadi kerja dia makan masa dan makan tenaga dan makan kos lah. Itu nak kena faham tu. Kita nak educate orang kat luar lah. Pasal earding ni penting amat penting. Salah satu benda keselamatan kat rumah. Yang deal harga yang suruh saya deal harga dalam WhatsApp tu, bukan saya tak boleh bagi yang actual punya. Saya biasa kalau yang tu orang nak sangat harga kan, saya akan jangkakan benda tu mahal lagi. Sebab apa? Sebab saya tak tengok macam mana keadaan rumah dia. Usaha dia punya beam nak lalu bawah mana, apa benda semua nak kena fikir. Lepas tu kan kalau saya letak murah sangat kan saya pula rugi. Betul. Okey, contoh maksud saya akan terangkan sikit pasal Alif punya tu. Katakanlah yang ini kita sambung balik kabel ni sebab kabel ni besar. Tapi kalau kabel ni kecil, okey, kabel earding ni saiz ni lah. Kebanyakan rumah mana saiz ni kecil lebih kurang 2.5, 4mm. Kan tak ikut spek. Kita nak tarik daripada ni ke dalam DB. DB dalam rumah ni kalau jauh, itu sebab dia biasa kita kalau tak datang site, sebab datang site datang dengan kos. Okey, katakanlah nak datang site. Alif ni duduk Sungai Buloh. Sungai Buloh dia duduk. Okey, cuba satu customer daripada Beranang. Alif bila datang rumah abang tak check. Okey, nak check apa nak buat earding semua. Boleh datang, tapi isu dia kos dia minyak dia tu. Okey, dia menggunakan kereta diesel, nampak tu. Diesel mahal sangat lepas tu tenaga dia, kepakaran dia nak check. Jadi biasa kalau Alif tak pergi, dia akan bagi estimate tu termasuk estimate dia nak kos transport semualah. Tu yang kadang owner kata kerja sikit tapi cas mahal. Tapi kerja sikit tu nak masalah nak memerah otak nak mikir tu. Nak kena memerah otak, patut kabel ni kat sini kita nak tembus, kita nak kena tampal kos lagi kat situ. Betul. Sama juga troubleshoot. Ada tak orang kau pergi rumah tu dia kata kerja sikit je, cas mahal, ada tak? Ada. Orang macam tu pun ada. Apatah lagi bila kalau suruh kita buat kerja. Betul. Kita bukan nak salahkan dia, okey, tapi dia kena faham. Okey, lepas ni customer kena faham walaupun Alif diminta tu dia nak mikir tu, skill dia tu. Betul. Nak memikir tu. Dia walaupun dia tengok tu macam mudah tapi dalam otak dia tengah berkecamuk. Macam nak buat ni? Jadi bagi dia masa, bagi dia ni relax, okey. Apa yang dia minta tu bayar sebab macam saya katalah kalau dari Sungai Buloh kan, dia nak pergi ke sana. Kan kadang Alif bukan cas tinggi pun. Kan? Jadi bagi je apa yang tu. Kan jadi benda tu settle. Jadi lagi satu bila Oiman datang kita dengar benda advice. Kita dengar benda advice apa yang perlu kena buat, apa yang nak kena kurangkan, apa yang masalah. Kan? Jadi kalau lepas tu nak buat dengan orang lain tak ada masalah. Jadi nak buat jadi faham situasi. Kan yang penting masa dengar kita punya advice tu kalau boleh bersihkan hati, jangan fikir yang bukan-bukan. Kita orang bukan nak ketuk, tak ada. Betul. Benda yang betul. Betul sebab pada anda nak dengar tak dengar. So macam itulah. Yes, kan makin jauh wireman tu dia kan pecah lagi tinggilah. Kan contohlah orang tu, bang boleh pasang soket 2 tak? Dia kan cas tinggi punya. Kan minyak dia pergi lagi takkan soket tu memanglah harga dia RM10 kita faham. Kan tapi nak pergi tu kan lain lah kalau dia kata okey saya nak buat 20 soket 5 lampu, mungkin Alif transport tu dia akan potong lah. Kita akan kira cas barang dengan kabel pemasangan semua. Yang tu kita nak bagi dia faham lah. Okey, jadi kita tanam ni sambil kita ni saya borak sikit lah ya. Nombor 3. Okey, jadi keseluruhan dia dah 7 batang. Ini yang ke-7. Ini 8. Ini ke-8.
7. 7 kan? Ni 3 batang kan, balance kan? Ha. Ni 3 batang lagi balance. Ni 7. 4 ni 3, ni yang ke-7 lah. Betul? Yang ke-7 Lepas Okey. ni kita minum. Okey, kita akan tanam yang last ni. Lepas tu kita akan check terus. Nampak tu Oh, agak berkicap Agak berkicap Jadi kena dalam sikit. Tak boleh. Nanti kita lebih kita potong lah. Jadi kita akan nanti kita akan check dulu dia punya reading. Lepas tu kita akan buat video lah. Tengok dah dapat ke tak Okey. Ada apa-apa je Khalif? Tak ada. Okey, tak ada Jadi kita akan terus proceed lah untuk check dulu reading. Lepas tu kita akan tengok result dia berapa terbaik. Okey. Alhamdulillah. Perlu tengok basah kali ni. Okey. Ini adalah yang dekat ni, kat depan saya ni. Ni earding chamber yang nombor 2 lah, tapi yang main ni kat sana. Okey, yang ni nanti macam biasalah kita akan ni, tapi saya dah ikat itu. Kalau kita tengok klip ni itu klip sementara je. Klip sementara je. Temporary ya. Sebab kita nak test dulu. Nanti kita akan korek semua ni. Okey, ini adalah earding chamber yang main lah. Okey, bawa batang semua boleh? Okey, ini semua kalau nak ikutkan lebih 3 batang, so kita tanam 7 batang. 7 batang 7 batang jadi kita dah dapat bawah 10 ohm lah, 9 point berapa. Tapi kita tak boleh cakap mulut je, kita kena test. Dan ada bukti lah. Okey, sebelum tu saya tengok sikit lah. Sebelum tu nampak kita tunjuk sikit lah. Ni benda biasa yang biasa customer tengok lah dekat video lain pun ada. Kita akan cari dia punya point untuk tak tanam ni. Dan satu lagi kat sana lah. Booby trap. Booby trap. Okey, jadi nampak ni. Jadi kita akan tengok apa result dia. Okey, ni first project untuk bulan Syawal ni jadi kita biasa menggunakan korek isu je biasa. Kita cari punya earth voltage. Earth voltage, okey lah. Cantik, 0. Okey. Alright. Jadi kita start pada 200 lah. Kita start pada 200 terus. 200 terus. Yang biasa. Okay. 9 poin lebih. 3. Alright. So kita turun ke 20. Baru dah boleh baca yang 20 terus lah macam biasa. Jadi 9.2, 9.4, 9.22 macam tu. Mana dia kita apa yang kita deal dengan customer bawah 10 ohm tu dah dapat untuk kita lengkapkan dengan sistem SPD kita. Betul. Itu je. Jadi bukti bukti kepada penonton dan customer. Ni paling penting meter ni penting untuk check benda ni. Nampak tu? Okey. Jadi kita akan apa lagi cakap ni? Jadi video ni kita akan tunjuk pada owner lah. Video ni kita akan tunjuk sebagai rujukan ataupun sebagai kita sebab kita punya cara kita ada video. Betul. Kita buat kerja tu ada bukti. Jadi biasa customer yang panggil, customer yang yakin dengan kita sebab dia tengok video tu. Kita tak ada cakap ini nak tukar, kita ada bukti. Jadi yang paling penting customer nak kena faham sahaja. Apa yang better kalau Alif cakap ke ataupun wireman yang lain yang kat luar tu yang profesional cakap, ikut je apa yang cakap. Jadi okey, jadi macam biasa kita akan sambungkan nanti dengan yang ini. Okey. Sebab yang ni kabel dia besar. Jadi kita sambungkan ini pergi ke sini. Okey, yang ini nanti kita akan potong. Kita akan tanam kabel saja. Kita akan gunakan laluan ni. Laluan ni kita akan potong. Okey, dan terus sini. Yang ni kita akan grinder sikit lah supaya dia bawah pada simen dan baru kita simen. Jadi klip sementara je. Klip sementara. Jadi kerja dia ni lah. So ini sekarang dah dekat pukul 1. Kita pergi makan dulu lah. Kita pergi makan. Minum.
Kedai Sebab yang ada satu kedai ni terampil gila. terampil. Alif kata kedai terampil. Dia punya ayam tu, ayam goreng tu. Nampak dah ayam goreng. Lepas kita penuhkan tenaga rambut itu, kita kena macam biasalah. Okey, nanti saya akan buat bahagian luar. Alif akan settlekan bahagian dalam tu dulu. Betul. Nanti bila Alif dah siap dalam, dia akan tolong saya kat luar lah. Jadi ada dua orang kita dua kerja berbeza. Jadi nanti kita akan beli simen lah sebab simen tak cukup boleh. Betul. Simen ada sikit je. Simen sikit lah. Kalau dia sini tadi tu mungkin boleh cukup. Kalau sini first point dah dapat. Tapi kalau situ memang tak cukup lah. Nanti Alif kena beli lain. Betul. Okey, yang penting dapat. Itu je. Okey. Alhamdulillah. Relax nak pergi minum. Okey. Jadi kita tak masa lagi kita akan kabel ni kita akan simpan mana-mana barang-barang tengok barang-barang kita ni nampak barang-barang GTA Walaupun murah. Ini sebenarnya bukan kerana barang, kerana orang yang buat tu. Tapi tak salah kalau orang lain nak beli barang yang macam brand-brand yang mahal, tak pernah beli dia orang, ni kemampuan dia orang. Tapi personal bagi saya sendiri, DCA pun dah cukup. DCA ataupun dia adik-adik lonceng pun dah memadai bagi saya lah. Anak-beranak lonceng ke? Anak-beranak lonceng. Ni maknanya masuk Alif tu bateri ni boleh pakai dekat DCA. Bateri lonceng, DCA boleh pakai lonceng. Yang penting itulah. Tak apa, DCA lonceng tak bayar pun saya. Ni bukannya sponsor tapi yang sebenarnya ni yang sebenarnya tersimpan lagi dalam perut Hilux tu ni. Ini untuk tugas-tugas yang betul-betul berat saja yang kita keluarkan. Ini pakai DCA sudah memadailah. Okey, jadi biasa kalau kotor ke rosak ke kita tak terkilat. Lepas tu dia isu dia kalau barang mahal pun dia sampai masa akan rosak juga. Jangan kata barang mahal tu dia tak rosak, dia akan rosak juga. Tengok pada penggunaan seseorang tu. Lepas tu itu hari saya buat wiring dekat rumah member saya. Boleh pula saya punya laser level 5 line tu hilang. Lepas tu itu saya cakap hilang tu okeylah, tak apalah. Agak-agak saya pun sedih juga, tapi saya call bini saya cakap Yang tolong bagi lebih sikit, nak beli laser yang power sikit. Itu jadi hikmah tu Daripada 5 line jadi berapa line? Daripada 5 line jadi 16 line. Alhamdulillah. Kan rezeki dia ada rezeki tu, walaupun yalah benda tu tak jangka kan. Tapi dia ada rezeki yang 16 line. Kena yakin itu je. Biasa dalam kerja-kerja macam ni biasa. Semua orang pun akan lalui benda yang sama. Benda hilang, kabel hilang, itu dah biasa. Jadi kita pandai-pandailah macam mana. InsyaAllah hikmah tu. Pandai-pandailah kita arrange. Kita nak bagi benda-benda tu selamat, kita buat video ke. Itu je. Jadi saya pun tak nak cakap banyak. Nanti video ni terlalu panjang nak masukkan dalam jaringan YouTube. Nanti kita tengoklah apa next Okey, terbaik. Okey, alhamdulillah jam dah pukul dekat hampir pukul 6 petang Jadi kita dah siap potong. Okey ni kita dah connect. Yang first chamber ada 4 batang. Okey, macam biasalah kita akan taruh grease, lepas tu kita akan taruh black tape. Kabel kita guna kabel Mega 10, kita dah connect. Ini kita dah potong. Nampak ni? Kita akan simen kejap lagi. Kita akan clearkan batu ni. Batu ni kita akan clearkan dulu. Okey, baru bersihkan, baru akan selesaikan simen. Jadi tunggu nak sambung kat sini, dah sambung kabel yang sedia ada, yang existing tu. Kita tengok dia saiz 16. Kita akan pakai balik lah. Cuma road ni kita akan matikan, tapi kita akan tutup dengan chamber saja. Okey, yang ni pula kita akan guna chamber ni. Okey, ni kita dah lay, cuma nak simen je. Kita akan guna simen 3 in 1. 3 in 1, lepas tu nanti dia akan keras lah. Okey, sini pun kita dah connect. Sini ada 3 batang. Nampak kita dah taruh grease, kita dah connect kabel. Jadi kita akan simen terus. Kita akan black tape sekejap lagi. Kita akan simen terus, sebelum ni kita akan bersihkan lah semua ni. Kita akan bersihkan keliling sebelum kita simen. Okey, video ni sebagai bukti lah. Nanti kita nak bagi warna, baru nak tengok kan. Senang lah nak refer. Ini chamber dia, chamber besar ni lah. Jadi kita selesaikan black tape juga. Jadi semuanya 7 batang. Jadi kita akan simen lah, kita akan bersihkan dulu. Kita akan simen, nanti yang tu kita akan tinggal nak sambung je. Okey, nak sambung je yang daripada dalam ni keluar. Okey, dalam 16, luar 10. Sebab minimum kabel untuk earding 10 mm Jadi kita buat 10 lah. Jadi kita akan tengok bahagian dalam sikit. Okey, bahagian dalam masih bergelap lagi. Okey, bahagian dalam masih bergelap lagi. Okey, nampak ni, saya guna flash Nampak masih dalam keadaan under construction. Jadi nampak dah. Nampak kita punya Alif Engineering. Nampak tu, berpeluh-peluh dalam ni
Nampak Oh. Panas. Okey, jadi kita benda tas kat sini apa yang kita deal dengan owner. Okey, kita akan kemas balik lepas tu. Sebelum ni kita tengok ada banyak cacah marbar kat sini. Jadi Alif dah kemaskan lepas tu. Padu Alif buat. Ini apa benda lah? Ini tengok dekat water heater. Ini kabel. Ikut balik lah Alif. Kat mana kan ni? Tak tahu, kau buka ni. Kau ni. Ini kat mana lah tuan-tuan? Ini bukan kabel ni. Kabel. Tak tahu. Kabel. Macam kapas. Ni kabel DC. Oh. Kabel DC biasa macam tu lah. Tapi kau ikut balik lah mana dia sambung tu. Kau ingat kat mana sambung? Tak ingat? Tak ingat lah. Dia selit belakang tu je. Dia sambung ke tak? Dia tak bersambung. Apa ni yang water heater punya ni? Nanti kita di sini ni. Nanti kita double check balik lah. Kita double check balik. Jadi apa yang kau tukar sini Dev? Dah hampir siap Sekarang ni alamak, saya dah tutup lah. Nak buka ni, nak tutup ni tak payah tutup. Beritahu je. Tak payah tutup pula. Tak payah buka sebab kita 2 orang je buat video. Jadi tak sempat. Sebab saya bahagian luar, Alif bahagian dalam. Ada tak siap Yang ni. Cerita sikit Dev. Apa yang kau buat kat dalam ni? Yang ni macam biasalah. Dia punya masa mula-mula dulu saya datang memang tadi tu saya datang tu memang bersepah. Okey, so sekarang ni yang tak kemas tu saya kemaskan. Okey, yang mana dekat sini neutral ni ada satu lubang, ada 2 macam biasalah. Saya splitkan. So letak satu kabel satu lubang. Lepas tu MCB ni yang ada satu MCB 2 kabel ni saya tak ada nak letak dekat mana ruang pun saya tak tahu. Jadi, sebab tak cukup tempat tak cukup tempat. Lepas tu apa yang saya dapat tadi, DB yang saya beli tu saya tengok nak letak dia punya skru dekat belakang tu macam pelik sikit. Lepas tu macam-macam lah. Okey, so dengan tu saya stick dengan saya punya plan. Saya letak main switch 40 dan SPD 40 kilo 40 kilo M. Okey, dan earding ni, untuk earding SPD ni saya dah sambung letak dekat sini. Okey, ini dekat tepi ni dengan lubang, kalau yang jenis macam ni, apa bus bar macam ni, lubang tengah ni dia kecil tau, dekat tepi ni yang paling besar. So kita kena tak besar lah. 10 dengan 16 sudah boleh masuk. 25. Ni bus bar ni kau tukar ke? Bus bar tak tukar. Bus bar saya tak tukar. Cuma saya rearrange balik kabel. Nampak kemas sebelum ni dia kelang kabut sikit. Kelang kabut sikit sebelum ni. Sebab untuk pengetahuan untuk package yang ini, sebab dia punya bajet punya harga, untuk makluman kita hanya tukar beberapa part saja. Okey, contoh dia kita ada SPD, okey, kita ada main switch. Okey, ini baru ni kita punya ke? Ni baru kita punya ni kita punya. Okey, yang maksudnya yang EPS kita punya lah. Betul. Okey, yang EPS kita punya. Jadi yang lain ni masih yang lama sebab perjanjian dia macam tu. Sebab dia sebab dia bajet punya package, sebab sekali ngading. Jadi kita check juga MCB dia masih boleh pakai lagi. Jadi DB pun dipakai DB lama, kita cuma tambah DB box yang untuk mount SPD dengan main switch yang kecil saja. Jadi kita kemaskan, nanti kita akan test lah. Okey. Jadi in future kalau dia di mana kau rumah ni ada masalah wiring lampu di bahagian bawah ada short sebab akibat tak tahulah kilat. Mungkin dulu ada orang apa renovation, kita tak pastilah, kita tak tuduh lah. Tadi bila kita check tu ada problem. Jadi stage 1 ni owner hanya nak buat DB dulu. Okey. Dengan earding. Okey, penting untuk bagi dia safety lagi. Betul. Sebab jadi owner ada anak kecil. Jadi owner nak safety lah. Dekat sini kita pasang 0.03 untuk litar kuasa. Okey, lepas tu yang ni 0.1 lah. 0.1 untuk cahaya. Okey, sebab apa? Rumah ni dia punya aircon dia masukkan dekat bawah litar kuasa. So tak ada masalah lah yang tu. So dia punya lampu semua letak dia letak dekat bawah litar cahaya. Okey, pada mulanya 0.3 letak kat sini. Lepas tu 0.1 letak sini. So kita just ubah lah. Lepas tu sebab hanya buat earding, owner hanya buat earding. So yang ini kita just rearrange dan kita just kemaskan balik. Okey, ESCB dia yang dulu berapa
berapa sensitivity dia, Alif? Yang dulu yang kuasa punya 0.1. Kuasa punya 0.1, lepas tu cahaya? Cahaya 0.03 pula. Oh, terbalik. Oh, ada kan video kita refer video sebelum ni lah. Apa tajuk video tu? Brother Ford Ranger. Brother Ford Ranger, nanti tengok dekat Alif Engineering punya YouTube. Itu part 1 lah, masa kita check dulu Brother Ford Ranger, memang betul. Okey, memang betul ada masalah macam tu. Jadi kita dah perkemaskan, kita tukar baru dan kita dah arrange balik lah mana yang tu. Betul. Jadi nanti kita akan test macam biasalah. Okey, kita nanti bila dah tukar ni 0.03, sedia maklum. Jadi dia akan ada, kalau short dia akan terus trip. Sebab earding dia tadi 9 something, 9 point lebih something. Betul. Earding baru. Jadi dia akan tangkap apa saja problem lepas ni dia akan tangkap. Jadi kita dah maklum kepada owner apa dia risiko, owner agreed dengan risiko tu. Cuma nanti kalau terlampau teruk nanti kita akan bincang balik lah. Biasa solution ni kalau teruk macam tu kita akan cabut kabel neutral ni ataupun live. Yang mana kita tengok dekat sini satu ni dah ada macam kesan kebakaran. Kesan kabel hangus Kesan kabel hangus ni asal kabel asal kita tak ada ubah, kita hanya arrange saja. Cuma yang ini satu ni dua ni sebab tak cukup tempat. Betul. Tapi tak ada isu pun, sebab satu je. Sebab kita faham package kalau harga dia harga rahmah, kita dapat bantu mana yang boleh lah, sebab nanti efek kita punya kos lah. Jadi itu sebab harga dia kita tak boleh bila kita cari mahal tu ada sebab lah. Betul. Okey, jadi saya nak settlekan bahagian luar tadi. Okey, jadi Alif akan settlekan sini, nanti minta Alif sambung yang tu lah. Sambung yang tu dengan simen lah. Kabel ni kita pakai kabel 10. Untuk SPD kita pakai kabel 10. Lepas tu neutral punya kita pakai 16 lah. 16 Dia punya kami ni macam besar ni, Alif. Dia punya kami ni rasanya 16 ni. 16 ni. 25. Ni besar ni, kalau saya tengok mata saya 25 lah. Tapi kena tengok tulisan lah biasa dia. Tulisan dia baru tahu, baru tepat. Lepas tu kabel neutral yang kita pakai pun 25 lah. Kabel neutral pun 25 nampak tu. Mana kabel ni kabel baru kita bagilah. Yes, kabel baru. Okey, kita cuma selamatkan apa yang ada kat rumah ni. Jadi rumah ni memang ada masalah sebenarnya. Saya kena current tadi. Kena current sebab apa kena current? Sebab tak pakai sarung tangan. Kenapa tak matikan tu? Kenapa tak cabut kau? Tak ada. Dah cabut. Betul, itu saya tak cabut sebab kita rasa kita dah pandai kan. Bila kita rasa kita dah pandai, tak boleh safety. Bila kita rasa kita dah pandai, last kali kita tak pandai lagi sebab tu kena tu. Jadi kerja-kerja ni itu sebab harga dia mahal. Macam saya cakap, risiko atas kita. Risiko atas kita. Jadi kadang-kadang kabel tu kita dah matikan. Ada tempat lain plug short. Jadi memang risiko kita lah. Jadi safety memang kita jaga sentiasa. Tapi kadang-kadang kita biasalah manusia, ada kadang kita dah terkhilaf, terlupa. Jadi biasa kita pakai glove lah. Glove pun glove yang standard lah. Ini yang cikgu saya punya sebenarnya, saya terambil. Cikgu cikgu punya. Saya simpan lagi. Anak murid yang ni anak murid yang bagus simpan cikgu punya lagi. Okey. Ni bukan saya terambil saya terambil? Pakai sarung tangan. Kena pulang balik dekat cikgu lah. Dekat rumah Datuk. Apa nak pergi buat atau kerja terbumbur nak pasang sarung. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ahad Sabtu. Okey, dah pukul 7, dekat pukul 7.30 lah. Okay. So kita orang baru siap kerja. Kita mula pukul 10 tadi. 11. Pukul 11 sorry, pukul 11 dekat pukul 11. So kita buat dah sampai jam pukul 7.30. So inilah buat. Okey, ni kita letak bawa kotak ni. Ni yang second chamber kita tutup supaya tawang tak bijak lah. Okey, ni kita dah simen. Jadi ini chamber dia. Aku buka chamber tu. Buka chamber. Jadi ni kita dah grease tadi. Video sebelum ni, lepas tu kita dah black tape lah. Jadi yang tu chamber tu tak pakai lah. Kita cuma sambung ke sini. Okey, settle lah untuk kerja kita ni settle. Bahagian dalam tadi boleh abang refer video sebelum lah. Okey. Dekat bahagian dalam tadi pada mulanya saya ada repair something. Nasib baiklah saya check continuity. Okay, live dengan neutral tu dia bersentuh, dia short sebab kita ada pakai tahu tak untuk apa bus bar, super bar untuk single phase tu.
Yang tu kan dia bisnes silang. Lepas tu kita orang, saya ketatkan skru kan. Dia tertouching. Nasib baik sebelum saya buka tu saya check dulu. Kalau tak habis. So dah azan. So kita kemas barang lah. Okay, kita dah clearkan rumah ni lah. Kita dah clearkan, kita dah bersihkan sebaik mungkin. Jadi yang selebihnya orang kata dia akan susun balik lah. Okey, ni batu nak tak luar dia. Batu nak tak luar. Okey, sini. Tengok sekali boleh orang pegang bawah batu tu, bukan bocor. Apa ni? Pegang satu leh. Tadi aku angkat satu. Pandai leh. Tadi Alif tengok batu pun buang sini. Jadi dia orang kutip lah. Kita, walaupun dia batu, kita ikat. Okey, saya angkat tu. Okey, dah azan ngam-ngam maghrib. Okey, apa cakap lagi, Alif? Ke nak off kan ke macam mana? Bateri kau ni dah. So tak ada apa lah. Lepas ni kita pergi minum sekejap. Lepas minum kita balik lah. Okey, jadi selesai kerja kat sini lah, task kat sini. Jadi macam biasalah, bila tukar 30, wedding dah cantik. Betul. Kalau in future kalau ada problem, itu owner punya ni lah, owner punya risiko lah kita dah beritahu. Dia sebenarnya dia bukan risiko benda tu. Dia kalau ada cable short ke, walaupun kita dah pakai 30, ada tiba-tiba ada trip itu bagus sebenarnya. Dia nak bagi tahu kita yang kabel dalam tu memang dah ada masalah, tapi dia tak boleh nak trip. Oleh kerana kita tukar yang baru punya, dia trip so kita kena check lah masalah dia. So risiko kemungkinan dia akan bergelap lah, itu je. Itu risiko. Kalau problem lain tu. Okey. Kebanyakan orang dengar, kalau orang dengar benda ni dia takut. Tapi tak tahulah kenapa dia takut. Sebab yalah, apa ni, kertas duit tak ada kan. So bukan saya nak cakap tak salahkan, masing-masing ada hal masing-masing. So itulah dia punya ni, dia punya apa ni, dia punya kerenah dia. Dia takut sebenarnya over budget kan. Itu je. Jadi kan kena buat yang lain pula kan. Tapi hakikat dia macam itulah kalau ada problem. So minta maaf lah, saya punya bahasa kadang-kadang tu saya keluar, saya main cakap je apa yang terlintas dalam kepala. Tapi saya tak berniat nak kutuk-kutuk orang duit. Tak ada. Bukan saya. Okey, terbaik. Okey.